Nggak pernah lihat seperti ini. Wah sih, rame banget. Ini pertama kalinya ya sembahyangan di pasar. Seperti ini. Wow. 可以再咸一点点。可以再咸。帅哥啊，帅哥。这个也有轻轻剥开这样啊？要剥开这样。对。大家说要地瓜叶，什么呀？地瓜叶。晚上要地瓜叶。看看啊，如果今天那个明达一斤280。前天。哦。前天多少？今天那个就是给山上的那个买，比较便宜，一包好像。那太太知道贵不要买啊？我怎么知道？你问一下买东西，一斤多少？今天这个帅哥买280，卖280，小小的一只，很漂亮哎。不是啦，我们妈妈得当妈妈是要问一下一斤多少，再来买。我们如果很贵不要买。以后如果是捡便宜再买，是贴身的妈妈是这样做。如果太太不是啦，太太是算是越贵越好，是这样是不是？我知道了，高丽菜越贵越好吃。这样我知道了。了解。不是越贵越好吃吗？对。昨天那个是白鳝鱼好鲜呢，10万呢。就是说这样傻他们就喜欢的了。对，他们要喜欢清淡一点哦。很像地瓜叶不用炒，清淡一点。太太都什么都要炒啊。我没有说什么都炒，好不好？那菠菜那个？菠菜？哪有菠菜？以前那个菠菜，太太叫我炒。哦，有那个菠菜哈。我很不喜欢买菠菜。那为什么前天要买？这个风这么大，轰。礼拜5就开始下雨啊。我们那个飞机哈，拿出来哈。然后炸鸡肉，明天一大堆，还有炸飞机。用炸的没有关系，炸的比较有人吃，还是要拜啊。那个7月要拜比较多东西。哦，太太要煮7样菜。哦，明天我们都有虾仁，明天我们炸鸡肉一大堆。那个炸鸡炸起来好多哦。你不是晚上要炸几个？对呀，我们是看好不好吃，不过什么？不够咸，不够甜。对，我们才知道。才不会失败。一定好吃的。我有放咖喱粉。咖喱粉你不用放太多。差不多1斤了，丢下去。不是生蚝，我不加不是生蚝，我加姐姐的玻璃冰那个，玻璃冰比较香，比较好吃。真的。印度。差很多。你们那边5000块可以生活了。5000块1个月，也不要1000块了，最好很丰富，吃肉，每天吃牛肉，吃鸡肉，1万块了，真的1万块，5000块没有办法。现在什么都贵。对呀，台湾还是贵的离谱啊。这样对。鸡蛋也贵的这样子。对呀。对不对？但是台湾都喜欢吃菜啊，菜也贵。台湾喜欢吃菜，台湾就是喜欢吃菜。不吃饭没有关系，对不对？对。吃饭1辈可以放那么多天。今天我没有煮给太太的饭哦，没有关系的，吃饭了，吃白饭对不对？而且早上要吃，中午要吃，晚上不吃也无所谓。没有关系呀。我有1口就够了。对呀，不吃也够了，要纤维，这样吃起来痛的，没有牙齿，没有吃下播这个好痛哎，真的要那个啦，菜刀。一大堆的你，它的这个菜好吃。有地瓜叶味道。它一撒就很软很快。这个不是日本的。不是。台湾的地瓜叶。台湾品种。台湾品种，大家也喜欢的。
地瓜也是最好吃、最漂亮，很像山谷长那个了，对对。今天买，今天煮，今天买丝瓜，今天煮丝瓜。今天买给拿菜，又赶快煮给拿菜，是最好吃的菜，一定是这样啦，不像太太每天买这一大堆、一大堆、一大堆。煮的时候说：“哎呦，不要太多，不要太多，不要太多了。”那我买1斤啊。来1斤了，我们冰箱丝瓜还有这个，还有笋子，还有什么，还有什么时候要煮，是这样的意思的。怕快要没有的吃。还有，我有那个了。什么？武汉肺炎下期我们在家里不能出门，那个什么什么风筝了，是不是？大家我知道太太了。我们有风筝的嘞，是不是太太？怕那个啦，是场关门是不是？没人不能进来。要带那个，带以前带身份证来的，最后是七号码可以去市场。哎135-246。对呀、现在都没有这个事，以前都要带身份证的，我们拖后面。不老实的，我们把以后我们武汉肺炎长到武汉肺炎，不要给人家知道。真的很可怕。我们跑到后面。为什么会有这个事发生哈？但现在都大家都认识武汉肺炎了，没有关系啊，不怕现在。哎呀，也是3年了哎。很久。大家你看3年都没有出去啊，所以现在大家赶着出去玩，你看。以后还有那个这个日本丢东西在海，那个一定有问题。以后不是现在，以后一定有问题。对，以后我看不到。很堵。你还看得到，我看不到。不是啦哦，这个都没有多久，1-2年的我们才一定知道有什么问题。1-2年还不会发生，还没有到台湾来。哦，很远哦。0610丢掉500块啊。500块05不开的。不开，一定不开。就丢掉了，就跑掉了，他怎么会开？500块是05，有可能是等一下雷话你买05，因为掉5哎，051525太太要买5。对，今天来买5哎。哦。太太看看，500块我们可以买什么呢？太太？对呀，买很多的啦。我们可以去那边。唉，是不能吃，在路上也会死的。Nah, kita mau goreng ikan ke pasar ya. Nyonya aku memang seperti ini, suka huru-hara. Nah, kita melihat keadaan pasar. Nyonya aku jauh banget. Sampai sana. Hari ini pasarnya sembahyangan ya. Banyak orang yang bakar-bakar. Sembahyangan. Sembahyangan.哇，我糟糕了，不会深呼吸，对不对？这个很危险的，大家要顾它的出去。这个很快的咻这样，因为很多塑胶啊。Nah, berasap ya pasarnya Medeni. Semua orang bakar-bakar, jadi harus hati-hati. Ini asap harus ditungguin. Semua bakar-bakar. 切过。这个在这里啊。他灯在这里啊。好耍准备好啊！你看，要啊等啊！你看。我知啦。Kita ke pasar ya, goreng ikan. Ikannya dibelah. Ini tanaman bagus ya, akar-akaran. Nah ini pasar ya, hari ini sembahyangan. Lihat.
Nah, beruntung banget ya. Nyonya aku tuh punya kenalan banyak. Ini bakul di pasar. Dulu nyonya aku pernah tinggal di pasar sini katanya. Nah, kita lihat ya. Ini sembayangan di pasar, teman-teman. Ini momen langka, aku nggak pernah lihat seperti ini. Wah, isi. Rame banget. Nah, seperti ini. Ini pertama kalinya ya. Kalian melihat sembayangan di pasar. Seperti ini. Oh, rame banget ya. Wow, 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 wow. Bagus ya. Nah, ini minyak goreng buat besok. Ini ikan, makan dulu ya. Ini makanan sisa kemarin, tomat, pancit sautan, tambahin nasi. Nah, makannya sederhana ya, tambahin basreng. Basreng yang pedes punya. Nah, seharian ini aku nggak makan ya teman-teman, karena makan gabin, makan basreng, makan ini, makan itu, lebih ke nyemil. Kerupuk ini itu semua dimakan. Cemilan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Sore hari aku baru makan. Ini pancit sautane, tomat tumis telurnya itu dingin dari kulkas. Nasinya panas gitu, tak carup-carup kayak gitu tak mak. Untuk harga basreng 1 kilo 55.000, ini basreng enak banget. Sesuai dengan harganya. Bumbunya termasuk bumbu yang kering, bukan yang basah itu. Jadi tangan kita tetap bersih. Ceceku healthy people, nggak makan kayak gini. Mbokku nggak doyan yang pedas, yang ori doyan. Kayak Titi itu juga kurang suka makanan yang kayak gini, suka yang renyah. Mimi nggak mau ikan, jadi yang makan ini nanti semua aku. Bismillah. Makanlah dikala benar-benar lapar, makan. Karena ngemil itu malah nggak lapar aku. Tapi jiwaku meronta-ronta karena belum ketemu nasi, bedanya dan di situ. Pancit sautan itu rasanya gurih, ada asam-asam dari tomat, ada manis, nah asin. Ini kemarin itu sisa, tak masukin kulkas, nyonya aku nggak mau makan. Siang hari tadi nyonya makan telur ceplok 2, jadi ini tak makan aja.
ono rego ono rupo. Kalau dibilang enak terenak sedunia, se-TikTok atau apa, ya itu tergantung ke selera masing-masing. Nyonya aku goreng ikan di pasar itu bayar 200 sente untuk minyak sama tenaganya ama gitu lah. 200 sente itu 100.000 rupiah. Apa 200 sente itu termasuk mahal? 200 sente itu dapat minyak goreng yang biasa. Minyak harus habis goreng ikan kan harus dibuang ya. Ama tadi itu bakul di pasar teman-teman, bakul nasi ketan, ayam, bakul bacang, pokoknya bakul macam-macam, mie macam-macam. Beliau habis operasi sama anaknya tuh sebenarnya nggak boleh melakukan hal seperti itu, bantuin orang gorengin ikan itu nggak boleh. Tapi amannya itu karena anaknya pergi, jadi amannya mau goreng. Karena nyonyaku ya sungkan, minta tolong orang pakai minyak itu nomor 1. Makanya nonyaku nanya bayar berapa, 200 sente. Karena aku ya terima kasih gitu. Dulu pernah digoreng di kuil. Nggak usah bayar, tapi beli minyaknya ya mahal, podo ae. Minyak jelantah ikan kan harus dibuang, nggak enak. Kecuali untuk goreng ikan lagi. Alhamdulillah. Basreng yang pedas itu awet teman-teman. Giliran ada kayak gini, kayak yang kebanyakan itu rasanya kayak yang gimana ya? Udah. Alhamdulillah. Setelah ini aku mau masak teman-teman. Masak untuk makan malam. Begini ya, dibilang gede banget ya enggak, sebenarnya ya biasa. Itu putil ya, putil sedikit. Bersama saya Yayu Cayu, semangat. Nah ini ceritanya aku mau masak ya. Kemarin kan aku marinasi ayam, jadi hari ini sama nyonyaku suruh nyobain. Ini besok untuk sembahyangan. Hari ini digoreng sedikit, rasanya kira-kira seperti apa kayak gitu. Kurang apa biar kita tahu. Ini di kulkas kita bolak-balik gini. Dia diwolak-walik grembyang, wolak-walik grembyang. Seperti ini. Hati-hati tulangnya banyak ya. Ini ngokrok. Kita ambil secukupnya yang hari ini goreng. Segini cukup lah. Potato powder ya, secukupnya. Nah, kita gelempang-gelempang no sini terus digoreng. Bismillah.
tambahin bawang putih sama jahe. Ini kaldu ayam ya teman-teman, buat masak gambas. Kaldu ayam ungkep, ayam kukus. Seperti ini. Episode kedua aku masak gambas teman-teman. Gambasnya tak siapin satu lebih sedikit. Karena kemarin nyonya aku tak masakin sedikit gambas, masih ada sisa gambas kecil sedikit. Jadi bumbunya gampang banget, nggak perlu dioseng atau ditumis kalau masak gambas. Yang penting ditambahin kaldu ayam sama minyak ayam sedikit yang real ayam itu. Terus ininya kalau mendidih dimasukin. Bumbunya cukup bawang putih sama jahe muda teman-teman, gampang. Bismillah ya, masuk. Kayak gini kita ungkep nanti matang dewi. Nah, teman-teman mau tes kriuk kan? Nah, kriuknya seperti ini ya. Kriuk apa enggak kriuk? Nah, silahkan teman-teman menilai. Ini tepung sweet potato powder. Nah, bismillah ya Allah. Nah, seperti ini jadi ayam goreng. 怎么样？我还没有没有馅，我有酱油有盐巴，不过甜，是怎么样？可以再咸一点点。可以再咸，没有咸，大家给我一点点。天哪，不好意思啊，对不起。怎么样？太太没有味道？有，可是没有。来，我好了，还可以稍微再咸一点。不过咸。先收了。这个也好漂亮。这样子炸比较有人吃，会低。来，那matang ya。没什么不要放在那边炸的。这边要吃饭呢，再让它。不是很干净的，对，一定不要做更多一点，不要。不要做更多一点。等一下，如果他们有什么孙子沙拉，我切一切，这样是好的，旧的对不对？切2只就好。旧的对不对？切旧的。切2只啊。加旧的。哎呀，根。对呀，不要切新的。是不是？心情也不是很好。Nah, terakhir aku mau ngalupin ini ya teman-teman, kailan cai atau kena cai. Soalnya anak-anak itu nanti pulangnya malam, jadi ini cuma tak alupi. Nanti kalau anak-anak pulang baru tak tumis sama daging sapi. Tambahin garam. Terlalu empuk ditumis sama daging sapi ndak enak. Nanti ditumis daging sapi, tapi nanti ya, jangan sekarang. Yang Sinong不回来吃，8点他回来吃。Tunggu anak-anak pulang ya. Tahu nanti pulangnya jam piro. Nah, cucu ibu wis balik ya. Masak untuk piti. Dan tofu. Putih sama cabai. Ini tumis dulu sampai wangi ya. Sapi. Nah, ini langsung masuk ya. Nggak boleh lama-lama teman-teman. Aku langsung matiin. Daging sapinya biar nggak atos. Kayak gini tok, semudah ini. Yang penting ditaruh dulu ya, ben roto. Bumbunya ben merata. Soalnya sayurannya masih ada asinnya ya, tak alupin pakai garam. Nah, sampun mateng. Seperti ini ya. Matang. Halo.
那我第一次我要带花，太太。现在我去啊，这个我准备了1、2、3，所以我在那边，所以我这样而已。明天送来呀？明天不是，明天会送苹果。太太，哎，这个花，我还要去拿水果跟饼干，不要关门了，还要再来。OK。哦，这边太满心了。是。Kelihatan ya bunganya malam hari. Seperti ini. Nah, kita ambil lagi yang kedua kali. Nah, ini malam hari ya, pemandangannya seperti ini. Padang ya. Nah, hati-hati ya, dan utamakan keselamatan. Nah, masih ada motor-motor karena di sana lampu hijau. Wo men tai se yang ơi, 明天苹果还没来。哦，那个啊，苹果不是那个。才来呀，他在说不好，现在不能拜来呀。对对这。又没有要拿去外面拜。有这个。太太说如果2个不够漂亮，后来太太说要4个。很好。太好，后来我变成飞，太飞。太好。这样太太3个太太，可以吗？可以的。啊，无去老店。无，我无去老店，我刚才Sembahyangannya kayak gini ya, anak mie asin. Nah, di sini juga ada dikasih sembahyangan seperti ini. Janan ya punya Nyonya satu kerasa gede, satu tas. Nah ini wis ditata. Ini belum semuanya ke sini, baru Nyonyaku. Ini dirakitnya di salon sana. Ini buah Nyonya kurang 1 besok. Nyonyaku buahnya seperti ini 4 kurang 1. Asin dan lain-lain. Bunga taruh sini ya. Bunga anggrek punya. Nah hati-hati ya. 6. Kita nyabrang. Sudah sepi. Semongko. Alhamdulillah. Besok lagi.